Aktiviti hujung minggu di Dubai. Saya nak tunjukkan satu benda menarik dalam perjalanan ke Dubai. Nampak tak bukit tu? Ni bukan bukit semula jadi tau. Ini adalah himpunan sampah sarap yang telah diproses. Sampai sahaja di Dubai, tempat pertama yang kita orang pergi adalah restoran favourite iaitu Ryan Mandi. Kita orang suka makan dekat sini bukan setakat sedap tapi banyak benda free yang dia bagi. Macam semua ni yang korang tengok ni semua free. Kita orang order hummus and then ni tak ingat nama dia apa tapi macam mandi chicken lah dan macam biasa memang tak akan habis. Akhir sekali dia bagi teh dan luka amat ni pun free. Minggu ni kita orang stay dekat DoubleTree by Hilton. Dapat cookie free dan ini bilik dan ini pula adalah pemandangan dari tingkat paling atas. Hotel ni terletak di kawasan yang macam baru dibuka, nama dia Al-Jadaf. Yang saya suka buffet sarapan dia ada makanan Asia. Kali ni kita orang pergi ambil tour boat, naik boat macam ni dan ni dia bagi minuman free. Harga dia lebih kurang 80 dirham. Banyak jenis boat macam ni pun ada juga. Tour ni mengambil masa lebih kurang 1 jam, dia pusing-pusing dekat kawasan Marina Jumeirah. Kalau korang nak ambil tour ni, saya suggest ambil waktu sunset. Macam ni saya ambil pukul 6, memang betul-betul waktu yang sangat cantik untuk ambil gambar. Cuma sekarang ni tengah pencemaran udara so nampak macam berasap tapi still cantik lah tengok bangunan sekeliling. Ni kita orang makan dekat TGI Friday and then shopping sedikit. Kita orang stay dekat Dubai 2 hari so selepas check out hari kedua hari Ahad terus balik. Ni saya beli karak chai dekat McDonald's. Nampaknya karak chai dah jadi pengganti teh ais. Until next video, take care everyone, bye.